kita ni jadi orang mudah kena tipu daripada micacip ke tidak. Di hari ni saya nak mari royak pak perkara. Pakat-pakat cek tengok kata kita ni ada salah satu dalam pak perkara ni ke tidak reh. Gapo dia tu mari telengah bersama. Mula-mula kali kejut atau kitok cai reh. Cek tengok kata kita ni jadi orang mudah kejut ke tidak. Kalau ada orang telefon masuk kita, royak kata kita ni salah. Dia ni kata mari daripada nuingan rat reh. Mari royak kata kita salah gitu gini, kita kena bayar duit gi kepada dia begitu gini reh. Dengan kita kejut tu tak ada cek tengok kata dia ni jadi nuingan rat hak sungguh ke tidak. Wak kita ni on duit gi dia dengan kita tak ada miskin gapo langsung. Satu kali yut hak dia juga reh. Yang kedua, wai cai kon ngai. Kita mudah harap pay kepada demo ke tidak reh. Kalau ada orang tu masuk kita royak kata kena pakai duit weh, kena duk mau pita, kena bayar hutang begitu gini, dengan kita tak ada miskin atas dia langsung tu, tiba-tiba kita own duit gi dia tu dengan mudah-mudah. Kalau lagu ni pun ada juga di penipu duk pakai di hari ni. Yang ketiganya, tham arai road rail. Wak gapo tu dengan cara derah. Ning satu kelayut hok mi cacip duk pakai di hari ni. Dia tipu kita ni dengan cara derah. Wak wi kita ni tak sincai rail. Tiba-tiba kita own duit dia tu dengan cara cepat, dengan kata tak ada tanya gapo dia pelasung tu reh. Hak ni satu kali hak dia juga. Wak gapo dia derah tu molek reh, tapi nak bawa kepada bahaya juga apabila mi cacip mari tipu kita. Yang keempat, wai cai kon ngai. Mudah harap kepada demo, mudah percaya kepada demo. Hak ni cak cerak dah mi cacip duk tipu orang di hari ni pakai lagu ni lah. Dia mari dengan cara wak wi demo harap hati dengan dia. Lepas pada tu lah masuk ke layuk hak dia tu, mudahlah kita kena tipu apabila kita ada benda lagu ni juga. Semua hak saya royak saat ni tu nak we kita pakat tengoklah. Lepas tu cek tengok kata kita ni ada salah satu lain ke tak. Kalau ada pun pakat-pakat beringat reh. Takut-takut kena atas kita. Kalau kita beringat lebih molek daripada kita kai belakang. Maklumat ni saya ambil daripada Tamrut Cyber. Dia kaji ya siap lah kodoh reh. Penipu ni banyak ke bakal pak karo ni lah duk tipu orang di hari ni. Apa dia rasa dapat dah video ni tolong share sebar kepada saudara kita. We boleh tahu semua. Okey, wassalam.